Apa kes paling pelik doktor pernah jumpa? Ada satu pesakit datang dengan hernia. Oh my god. Luka tu dia sumbat dengan daun macam-macam ramuan-ramuan untuk nak bantu. Hai, korang jumpa Dr. Mala sekali lagi dalam You Sihat Podcast. So, korang ingat tak yang korang kena follow semua akaun media sosial You Sihat Podcast dekat Facebook, Instagram, TikTok, Threads, Twitter, YouTube semualah. Dan yang paling penting, korang kena follow siri Jom Dengar Tips yang dibawakan khas untuk korang semua daripada negeri Johor Darul Takzim oleh Columbia Asia Hospital Tebrau. So, hari ni kita nak jumpa dengan seorang lagi doktor pakar. Doktor hari ni kacak sangat. Dr. Omar Madrin bin Baharudin, Consultant General Surgeon di Columbia Asia Hospital Tebrau. Selamat datang to my podcast, Doktor. Terima kasih banyak-banyak for having me. Alright. Adakah Doktor Johor born? Oh tak, saya orang Kajang. Oh, saya menetap di Kajang. Oh, saya kat Sungai Kantan. Oh. Saya pergi sekolah dekat Kajang High School. Oh. Sekolah budak-budak nakal dulu. Macam mana boleh merantau ke Johor ni? Peluang terbuka, hospital dibuka and alhamdulillah dapat jadi pioneer doctors dekat sini. Alright. So, journey Dr. Omar daripada awal houseman sampai jadi pakar, boleh cerita sikit dengan kita orang? Basically saya start degree tahun 2000. Saya grad 2007 dan pergi ke Sabah. Alright. Untuk housemanship dan MOship selama 4 tahun. Dia kerja di Queen Elizabeth. Saya ada buat sedikit distrik dekat Ranau dengan dekat Kudat. And then kembali ke Semenanjung dengan masters dekat Hospital Kuala Lumpur under the late Mr. Zainal lah. And then after completion saya sambung gazettement dengan servis dekat Hospital Temerloh untuk 3 tahun. Dan alhamdulillah sekarang di sini selama 6 tahun dah lah. Alright. Di Hospital Kota Kinabalu Yes, dan Kudat. Dalam surgical juga. Ya, dan surgical. Apa kes paling pelik doktor pernah jumpa? I tahu Sabah ni banyak Sabah pelik. benda pelik-pelik kan? Okay, maybe first year masters, first year MOship. Ada satu pesakit saya rasa daripada Indonesia ataupun Filipin datang dengan hernia yang sudah dia sumbatkan dengan daun-daun because dah tersumbat. Oh my god. So luka tu dia sumbat dengan daun macam-macam ramuan-ramuan untuk nak bantu dengan dia punya rawatan. So masih sampai sekarang benda tu yang paling mengerikan dan menggelikan dalam hidup. Selamat tak? You boleh keluarkan tak semua? Boleh keluarkan semua tapi nauzubillah, hopefully tak pernah jumpa lagi lah lepas ni benda-benda macam tu. Okay, alright. Saya suka tanya soalan ni kepada doktor-doktor yang pernah berkhidmat di Sabah Sarawak sebab saya tak pernah ada peluang working there. So I know doktor yang dekat Sabah Sarawak ni satu dari segi mental diorang kental lah. And they have seen a lot of odd cases. Alright. So hari ni perbincangan saya dengan Dr. Omar berkenaan dengan satu seakan-akan endemik yang berlaku di Malaysia, which is kanser kolorektal yang semakin banyak dikesan di kalangan orang muda dan statistik kanser kolorektal makin naik mencanak-canak dekat Malaysia ni. Makin banyak kes yang dikesan dan sekarang kanser kolorektal adalah kanser paling tinggi di kalangan lelaki di Malaysia dan kedua tertinggi di kalangan wanita di Malaysia. So overall it's the highest cancer in Malaysia lah. Sebelum ni lung cancer yang paling tinggi among lelaki, sekarang colorectal cancer dah bypass dah. Kenapa keadaan ni berlaku doktor? Apa puncanya? Apa faktornya? Saya tanya terus soalan daripada netizen. Adakah disebabkan vaksin COVID-19 doktor? Oh, definitely bukan disebabkan COVID vaksin. Benda ni dah berlaku dari sebelum zaman 2019 dari COVID. Tapi nak pinpoint satu faktor susah. Tapi if we consider, kita step back, tengok faktor-faktor yang berlaku dalam at least 10-20 years, kita boleh figure out yang maybe number one is our lifestyle, our diet, kita punya pemakanan, cara pemakanan, apa yang kita makan, kita punya activity, sama ada kita active lifestyle ataupun sedentary, tak aktif langsung. Ada yang attribute pada smoking dan alkohol. Benda-benda macam ni sentiasa debatable tapi ada correlation directly or indirectly dengan kenaikan kes-kes cancer. The other thing is genetic lah. But so far genetic is still dalam lebih kurang 5 ke 20% paling tinggi
insiden dalam kes-kes colon cancer. Bila doktor kata genetik tu, ada tak perbezaan dari segi keturunan, dari segi bangsa di Malaysia, Melayu, India, Cina? Is there any data yang mengatakan which race paling tinggi? So far, still yang paling tinggi detection is Chinese. So indirectly lebih banyak genetik ataupun kes kanser yang muda dapat di kalangan Malaysian Chinese. Tapi in general, it's irrespective of race. Tapi it's just because kita detect lebih banyak dekat Chinese. Okay, so tadi doktor kata pemakanan, lifestyle, aktif dan sebagainya. Saya nak fokus tentang pemakanan sebab Malaysia adalah tentang makanan kan. Kita semua suka makan. Jadi dari segi pemakanan ni, dekat mana salahnya, dekat mana silapnya? Pemakanan jenis macam mana yang meningkatkan risiko kanser kolon? Dan ada tak apa-apa jenis makanan ni makan je terus dapat kanser? Macam tu. Ada ke doktor? Okay. So far saya tak pernah jumpa satu makanan yang kita kelaskan kelas A carcinogen, yang makan dan terus jadi kanser or definitely jadi kanser. Tetapi if you look at as a whole, apa-apa yang proses, apa-apa yang menaikkan inflamasi pada badan akan menaikkan risiko untuk kanser berlaku, because chronic inflammation can lead to cancer. So benda-benda yang high processed food, highly saturated fats, all your fast food, anything that doesn't look, tak nampak macam the original ingredient, tak daripada rumah, kemungkinan besar benda tu diproses. Bila proses diperlukan benda-benda seperti pengawet, bahan-bahan kimia stabilizer, benda-benda ni yang tidak normal dan masuk ke badan kita, saya rasa secara jangka masa lama menaikkan risiko untuk dapat colon cancer. Alright. Bila kita sebut macam tu kan doktor, saya tengok ramai, in fact ahli keluarga saya, kawan-kawan saya, dia orang kata betul, makanan diproses yang menyebabkan kanser. Jadi saya dah tak guna gula putih, saya guna gula perang which is lebih natural. Aku dah tak guna garam table salt, garam putih. Sekarang aku guna organic salt, aku guna garam bukit. Jadi dia tak proses, jadi aku selamat. Kuranglah risiko kanser. Apa pendapat doktor? Itu ke makanan diproses yang doktor maksudkan? Saya rasa proses ni is, kalau you tengok benda tu dekat supermarket, if it's on the shelf, benda tu perlukan chemicals untuk stabilize untuk jangka masa lama supaya dia tak expire, benda tu proses. Contoh doktor? Contoh, chips, hot dog, burger, nuggets, benda-benda Ham, jeruk, bacon. pickles, benda-benda tu yang perlukan banyak bahan kimia untuk preserve untuk jangka masa lama. Benda-benda ni yang kaya dengan carcinogenic properties, mungkin lead to cancer. Alright, so gula, garam tak ada masalah Gula dalam amount yang banyak menyebabkan chronic inflammation dan boleh lead to types of other cancers also. Tapi ada kaitan antara gula putih, gula perang? Saya tak ada definite evidence, tapi saya rasa gula is gula lah. Alright, okay, agree. Alright, so another question doktor. Satu, kanser makin meningkat. Nombor dua, kenapa colorectal cancer ni bila dikesan terus stage 3, terus stage 4, sering dikesan di stage yang lebih lewat. Kalau saya nak bandingkan versus breast cancer. Breast cancer selalu detect stage 1, stage 2. Kenapa colorectal cancer begitu sifatnya? Kalau kita tengok symptoms, biasanya symptoms datang yang overlap dengan penyakit-penyakit yang benign, yang langsung tak kanser, seperti buasir, seperti cirit berit. So tindakan patient takkan terus ke hospital kalau buasir sekali ataupun cirit berit sekali dua. Tapi disebabkan tu patient selalu pergi ke klinik, try klinik ni, cuba ubat ni, symptomsnya hilang, reda. Lepas tu datang balik symptoms, dia pergi klinik lain pula, cuba ubat lain pula, klinik dia reda. So by the time dia nak datang ke hospital, dah lebih kurang 3-6 bulan kemudian sebab cirit berit atau masih berak berdarah, keadaan tu dah makin melarat, stage 2, stage 3, nauzubillah, maybe stage 4 pun datang. Right. Jadi apa yang saya faham yang Dr. Umar dah terangkan adalah gejala awal itu tak berikan diorang alarm yang ini mungkin kanser. Jadi saya nak tanya, apa simptom awal kanser kolorektal, terutamanya simptom yang sering diterlepas pandang oleh pesakit? Kalau saya pada umur 40-an, kalau mula berak berdarah, irrespective first time ke second time ke, saya akan recommend patient untuk datang terus untuk check oleh pakar supaya boleh dibincang tentang buat kolonoskopi. Kurangkan pergi ke klinik, pergi ke farmasi untuk beli ubat, because kita tak tahu apa puncanya pendarahan. Yes, kalau puncanya pendarahan disebabkan buasir, alhamdulillah, then it's all good.
Tapi yang pastikan make sure bukan daripada bahagian dalam lagi lah. Lagi satu, kita kena prihatin sendiri dengan pattern kita membuang air besar. Kalaulah kita buang air besar setiap 1 atau 2 hari, tapi lepas 1-2 bulan dia berubah, mungkin dalam seminggu sekali. And then bila buang tu, najis tu dah tak macam sebelum tu. Najis dia makin keras, ataupun najisnya makin nipis, atau diselangi dengan lendir-lendir. Saya rasa benda-benda tu jangan tunggu lama. Dalam 2-4 minggu, maybe kena terus datang untuk check. Alright. So apa yang saya boleh rumuskan yang doktor sebut tadi, satu, najis berdarah. Mhm. Nombor dua, perubahan pola membuang air. Ya. Alright, pada diri orang tu sendiri. Bukan nak kata dia sembelit ke, dia ceret-berit ke, tidak. Pola dia buang air tu berubah. Alright, adakah sembelit satu simptom? Sembelit boleh jadi satu simptom, boleh jadi satu simptom awal kalau bahagian yang ketumbuhan tu berlaku di hujung usus, maksudnya di lubang najis, boleh menyebabkan sembelit. Tapi kalau ketumbuhan tu berlaku di kawasan usus yang besar rongga dia, sembelit tu tanda-tanda lambat. So kita tak boleh tunggu sampai sembelit berlaku baru datang untuk check. Alright, okay. On that note kan doktor kata najis berdarah, perubahan pola buang air besar, maybe lebih sembelit untuk dia orang lebih ceret-berit, dan sembelit itu sendiri which is could be simptom lambat lah kan. Tapi orang Malaysia ni, kalau sembelit je doktor, benda pertama dia orang buat adalah pergi cari dekat e-commerce platform, dekat TikTok beg kuning ke, cari juice detox. Pil tolong untuk puasir. Minyak ini untuk tolong sembelit. Siap ada jus cherry berry tau doktor, nama dia, saya baru jumpa semalam. Jadi Malaysia dah used to cari rawatan alternatif sebegini. Apa komen doktor? Pernah tak doktor jumpa mana-mana kes yang doktor berhadapan dengan orang yang cari rawatan alternatif macam ni sampai lambat datang mendapatkan professional help? Susah kita nak educate, nak beri pendidikan pada general public tanpa going back to basics lah. Dan saya rasa kita punya masyarakat still perlukan lebih education, pendidikan dalam health. And disebabkan social media macam Dr. Mala cakap tadi, akses untuk dapat rawatan alternatif terlalu banyak. Dan pesakit memang sentiasa nervous lah nak jumpa doktor. Paling dia takut kena ada apa-apa prosedur ataupun mungkin lagi satu cost. Tapi kalau you fikir balik lambat laun, cost which is ultimately your life akan makin tinggi lah dengan datang lambat ke hospital macam tu. Apa yang boleh buat is what you doing lah. Patient education yang paling penting. Sekali dua mungkin you boleh try, saya tak recommend, tapi sekali dua kalau try mungkin boleh. Tapi kalau dah nampak caranya masih tak ada perubahan, masih simptom masih ada, datang terus ke pakar. Alright. Saya nak ambil kesempatan ni, kalau if you don't mind, untuk bagi tahu kepada penjual produk juga di luar sana, kalau you all jual produk di e-commerce dan sebagainya untuk sembelit, untuk najis berdarah dan sebagainya, sebenarnya anda melewatkan pesakit tu berjumpa dengan doktor dan dapatkan diagnosis yang betul dan rawatan yang betul. So kepada netizen di luar sana juga, dengarlah nasihat doktor pakar macam ni. Jangan lewatkan untuk you pergi dapatkan rawatan. On that note doktor, kalau seseorang dah ada simptom dan datang berjumpa dengan Dr. Umar kan, apa ujian yang doktor akan buat untuk diagnose kanser kolorektal? So kalau patient dah datang dengan simptom, yang gold standard serata dunia is to do kolonoskopi, maksudnya memasukkan satu kamera mengikut lebang dubur, periksa sepanjang usus besar untuk tengok kenapa punca pendarahan ada, sama ada dia benda yang berbahaya, nauzubillah, kanser, ataupun benda yang tak bahaya seperti buasir macam tu. Sakit tak? Masa prosedur tu, insyaAllah patient akan tidur. Dia tak akan ingat apa-apa. Kita akan bagi ubat untuk tidur dan prosedurnya painless, tapi berbaloi. Dan ada berapa hari diperlukan, berapa lama diperlukan, boleh tak buat sebagai daycare? Okey, prosedur ni boleh memang selalunya dibuat sebagai daycare, tetapi diperlukan satu hari sebelumnya untuk kita panggil bowel prep, di mana kita akan bagi ubat untuk flush semua najis keluar supaya bila masuk kamera boleh nampak dengan jelas ususnya. So hari berikutnya bila dimasukkan ke hospital, kita akan ambil darah, pasangkan jarum yang kecil dan bagi ubat untuk tidur sementara kita buat prosedur. Prosedur itself mungkin lebih kurang 10 ke 15 minit. Kalau kita jumpa polip, kita boleh biopsi.
Kalau polip yang besar biasanya kita akan buangkan terus, because polip tu sendiri precursor. Asal kanser biasa akan start dengan polip, lambat laun dia akan tukar jadi kanser. Kenapa kena buat kolonoskopi juga doktor? Tak boleh buat x-ray ke? Tak boleh buat ultrasound ke? Tak boleh buat CT scan ke? Okey. Itu antara option lain, CT kolonoskopi ataupun X-ray ataupun FOBT, di mana kita tengok dalam najis tu ada darah ke tidak. Tetapi dia tak dapat visualize, kita tak dapat diagnose dan nampak apa masalah di dalam. Dan kolonoskopi kebaikannya is kalau kita nampak kata polip, kita boleh remove the polip, buang polip tu. Dan kalau polip tu jenis yang pre-cancer, sebelum cancer atau cancer stage awal, kira rawatan yang sempurna setelah dihasilkan. Alright. Okay. So dia boleh detect, rawat terus dan check terus. Ya. Jadi siapa yang patut buat diagnostik kolonoskopi? Maksudnya orang yang tak ada simptom, doktor sarankan tak dia orang buat kolonoskopi ni? Saya rasa dengan penaikan kes kanser dekat Malaysia, at least umur 45 tahun ke atas perlu dapatkan satu kolonoskopi. Itu saya punya personal opinion, because saya pernah ada treat just last year satu patient 28 tahun dengan kanser. Alhamdulillah dia selamat, dibuat operation dan menjalani kemoterapi. Tapi kanser sekarang memang tak mengenal umur. Alright. So 45 tahun ke atas semua orang patut buat saringan. Sekurang-kurangnya sekali. Kalau tidak perlu melalui kolonoskopi, kurang-kurangnya buat test ujian najis untuk cek darah. Alright. Kalau cek darah di dalam najis tu positif, definitely orang tu perlukan buat kolonoskopi. Ada tak sesiapa yang lebih berisiko tinggi yang doktor urge untuk definitely buat, and maybe earlier ke, group of people yang more encouraged to do screening kolonoskopi, smoker ke, certain race ke? Group yang saya betul-betul akan recommend is siapa-siapa family yang ada colon cancer, definitely, stomach cancer ataupun cancer bahagian perempuan, uterus atau ovary and breast. Di peringkat dia dapat pada umur yang awal, because memang ada correlation dengan colon cancer. Alright. Okay. Kalau smoker ke apa tak apa? Smoking dia tak ada direct correlation, so I will still under normal population 45. So itu tentang ujian saringan. Bila dah diagnose, tadi doktor kata dengan kolonoskopi tu dah boleh clip kan, dah boleh keluarkan the polyps. Adakah rawatannya sebegitu, ataupun kalau dah diagnose cancer, apa rawatannya? So kalau kita dah confirm cancer, first thing to do is stage. Kita nak tengok dia tahap 1, 2, 3 atau 4. Staging ni berdasarkan dia punya locality, mana dia. Kalau dia masih di dalam usus, atau dia dah merebak ke stage 4, which is dah pergi ke organ lain lah, seperti hati ataupun paru-paru ataupun organ sekeliling. So daripada staging baru kita boleh tahu rawatan apa yang sesuai untuk patient. Stage 1, kalau polip sudah di remove, itu rawatannya lah. Settle dah lah. So that's why kalau patient datang awal 45 tahun ada polip yang suspicious ataupun pre-cancer, stage awal cancer, dah settle, dah potong. And then you just perlukan rawatan susulan selepas tu. Tapi kalau stage 2, stage 3, stage 4, then rawatannya lebih kompleks lah. Alright. Lebih kompleks tu biasanya include apa doktor? Stage 3, basically you kena buang bahagian usus yang affected. And then stage 3 definitely kita kena sambung dengan chemo, radiotherapy selepas tu. Stage 4, yes, depending on apa yang patient datang dengan. Kalau patient datang dengan tersumbat, kita kena buat. Patient datang dengan pendarahan, kita kena buat. Tapi rawatan masa tu lebih niatnya pada quality of life. Kita nak bantu patient. Tapi kebarangkalian untuk treat sembuh agak rendah lah. Alright, okay. So, ada satu populasi di luar sana, mungkin diorang ada rasa perut tak sedap, selalu cerit-berit, selalu sembelit, ada simptom lah, macam lepas dia orang dengar podcast Dr. Omar ni, macam ada apa yang Dr. Omar cakap ni, tapi takut sangat nak pergi jumpa doktor. Takut kena buat kolonoskopi, tak nak, malu, segan, takut sangat. Mungkin costing is not an issue, tapi diorang takut. Apa pandangan doktor kepada takut sangat ni dan nasihat doktor? Saya rasa takut ni antara benda yang paling baik, paling menular dalam kita punya society. Because dengan social media, dengan internet, kita baca banyak sangat tapi kita tak boleh nak proses mana satu yang betul, mana satu yang tak betul. So the best is dapatkan pandangan, dapatkan assessment dengan doktor yang bertauliah and boleh dia
bincang apa option lain, apa yang keperluan yang pesakit perlukan, macam mana untuk doktor boleh bantu patient takut, hilangkan rasa gemuruh, rasa takut untuk menghadapi prosedur tu. Alright. On that note, saya nak tanya juga doktor. It's a known mitos yang sangat famous di luar sana. Kanser ini hidup disebabkan oleh gula. Jadi once diagnosed dengan kanser, diorang completely cut sugar kepada pesakit tersebut. Maksudnya tak bawa pergi hospital, tak ambil treatment, tak payah bedah bahagian usus tu, tak payah kemo, tak payah radio, just stop sugar, hoping that the cancer will die off by itself. Komen doktor tentang rawatan tu. Saya rasa that's very dangerous because badan sendiri penuh dengan gula punya storage in the form of fat. Dia tak dapat daripada fat, dia akan makan daripada protein, daripada muscle kita semua. So eventually kalau you just stuff, tak nak bagi patient gula in hoping cancer tu tak dapat makan dan cancer tu mati, sangat tak wajar lah. In fact, patient akan lebih teruk outcome dia kalau dia tak makan, mengharapkan cancer tu hilang, bandingkan datang ke hospital dan dapat rawatan yang segera. Lebih baru daripada cut sugar doktor, water fasting. Ada pula sekarang orang baru pula dia kata sebenarnya kanser ni senang je nak rawat. 100 hari jangan minum air. Water, totally cut water. Makan je. Apa pendapat doktor? Saya rasa. So we can find a pattern. People banyak sangat information but they don't know how to process it. So saya tak boleh komen, tapi saya rasa tak ada logik lah dalam water fasting macam tu. There is a thing called autophagy, meaning 24 hours badan kita you starve the badan, and then the badan kita akan makan kita punya own dead cell semua as recycle. That one memang ada a scientific proof of autophagy, but to say it prevents cancer or treats cancer, saya rasa still far away lah. Kita punya data tak cukup lagi. Dr. Umar baik sangat, sebenarnya mengarut kan doktor kan? In a way, yeah. Alright. Okay, so still berjumpa dengan doktor, dapatkan konsultasi yang betul, ujian diagnostik yang betul dan rawatan yang sebetulnya untuk whatever problems is the best thing lah. Tapi tak semestinya orang yang ada simptom yang macam doktor cakap tu, contohnya najis berdarah, pola buang air besar berubah, sembelit ataupun cerit-berit ni, tak semestinya semua orang macam ni datang jumpa doktor terus cancer. Not necessarily, right? Definitely. Apa penyakit lain yang mungkin boleh jadi doktor? Kalau yang kita mengharapkan bukan cancer, is maybe infection. Alright. Maybe ada condition namanya diverticulum di dalam usus, boleh menyebabkan pendarahan. Most likely is either buasir, diverticulum atau infection. Tapi yang benda yang paling menakutkan is cancer, so kita kena rule that out first. Alright, so tak semestinya cancer kalau korang ada simptom macam tu. Yang paling penting kena berjumpa dengan doktor, dapatkan ujian yang tepat. Tadi doktor sebut perkataan goal diagnostic. Maksudnya untuk kesan penyakit tersebut, itulah ujian saringan yang paling tepat dan memberikan accuracy yang paling tinggi kan, doktor kan? Alright, dan pastikan anda dapatkan nasihat tersebut daripada pakar yang sebetulnya lah. Contohnya kalau masalah najis, buang air besar dan sebagainya, dengan pakar general surgeon ataupun colorectal surgeon lah. Jangan pergi jumpa gynae pula. Salah. So mencari pakar yang betul dan doktor yang betul pun penting juga. Alright doktor, kita dah sampai di penghujung perbincangan kita pada hari ini. So sekali lagi saya nak minta doktor berikan kata-kata bebelan, kata-kata akhir kepada viewer kita tentang kenaikan kanser kolorektal di kalangan Malaysians dan juga terutamanya cara pemakanan kita dengan berlambak-lambak food fiesta, dengan berlambak-lambak macam-macam jenis makanan-makanan viral yang baru ni. Minta doktor nasihatkan sikit kepada mereka untuk pastikan reda sikit lah kes kanser kolorektal di Malaysia ni. Terima kasih Dr. Mala dengan that optimistic reda kes colorectal cancer di Malaysia. Tapi saya rasa our culture is memang makan. It's not entirely the people's fault, tapi kita kena take action, as in cepat screening, cepat detection. Kalau makanan, kalau seboleh-bolehnya you change, like maybe organic, less your kurangkan processed food, definitely exercise 3 to 5 times a week, dapatkan cardio, stop smoking, benda yang paling senang, stop alcohol, lead a healthy lifestyle. Tapi makan tu, Malaysia, the whole world knows Malaysia as a food capital. So tak boleh nak blame on the food. So just get yourself checked earlier.
Alright. Thank you so much kepada Dr. Omar Badrin bin Baharudin. Dia baik sangat, sikit pun tak nak marah you all. He's so soft, tak bebel, tak berceloteh macam saya. So kalau you all ada apa-apa masalah, make sure korang cari doktor yang bersesuaian. So antara kes yang di bawah doktor pakar bedah am adalah macam masalah pundi empedu, ya perut, ya usus, tu semua dia di bawah general surgeon lah, termasuk masalah-masalah payudara, breast related, thyroid related pun under general surgeon juga. Okay, thank you so much doktor Terima kasih kerana banyak. sudi datang. Saya harap tak serik lepas ni saya jemput datang lagi. InsyaAllah. Thank you so much. Dan kepada you all semua, continue follow You Sihat Podcast. Terima kasih sebab masih follow. Kalau ada apa-apa soalan, korang boleh tanya di ruangan komen, nanti Dr. Mala jawab. Dan korang bagi juga sedikit suggestion. Siapa lagi pakar yang korang nak Dr. Mala jemput, apa lagi topik yang you all nak Dr. Mala kongsikan, dan sehingga kita berjumpa lagi dalam episod akan datang You Sihat Podcast dalam siri Jom Dengar Tips. It's bye from me and Dr. Omar. Thank you so much.